number one supporter to the president yang ada hari ini. Apa saja yang diarah kepada saya, sir, believe me, I am your man. Jangan dengar cucuk mencucuk. Saya nak bagi tahu kepada presiden, saya lah penentang nombor 1 kepada presiden. Siapa pernah tengok cerita Joker? Kalau korang nak tahu, inilah Joker Malaysia. Seorang lelaki yang tersakiti apabila tak dapat nak jadi Presiden Bersatu. Beliau sanggup umum dan buktikan selama ini beliau adalah musuh nombor 1 kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekarang anda fahamkan kenapa dia dipecat? Bagaimanapun kepada ahli-ahli Bersatu yang masih setia dengan parti dan Presiden, saya tahu situasi ini bukanlah mudah. Ada yang rasa kecewa, ada yang rasa marah dan ada yang rasa terguris. Tapi inilah ujian sebenar kesetiaan dalam perjuangan politik. Akan sentiasa ada mereka yang datang hanya kerana prinsip dan ada juga yang datang hanya kerana kedudukan. Apabila hala tuju tidak lagi memihak kepada cita-cita peribadi, di situlah mereka akan memilih jalan sendiri dan itu adalah hak mereka. Jadi, kita tidak perlu membenci sesiapa. Malah, kita patut rasa kasihan kepada mereka yang dipecat atau yang meninggalkan parti. Mereka hanyalah insan yang tersakiti. Kita doakan sahaja agar perjalanan mereka dipermudahkan. Kerana kini mereka tengah pening nak join parti lain ataupun tubuh yang baharu. Lebih parah, jika hari ini mereka memilih untuk menggoncangkan rumah yang pernah mereka bina bersama, tak mustahil perkara yang sama boleh berlaku dalam tempat baharu mereka nanti.